Internet anda laju tapi dalam bilik masih slow. Kalau anda ada family, kerja dari rumah dan juga lebih daripada 10 gadget dalam rumah, router Wi-Fi lama anda dah pancit. Saya dah test router yang boleh selesaikan masalah ini. Inilah dia. D-Link DIR BE3602, router Wi-Fi 7 pertama yang saya cuba dalam Malaysia ni. 3.6 Gbps. Ada port 2.5 gigabit dua sekaligus. Kebanyakannya router masih mahal pun masih guna 1 gigabit je. Ada 4 antena besar, support mesh. Beli satu dulu dan kemudian tambah kalau nak coverage lagi luas. Dan ada parental controls yang betul-betul berfungsi untuk ibu bapa yang risau anak browsing internet. Kalau anda ada package fiber 500 Mbps ke atas atau ada lebih peranti dalam rumah anda dan juga fed up dengan signal yang lemah dalam bilik, ini untuk anda. Datang dengan 3 tahun warranty. Link ada dalam description dan juga bio. Available kat Shopee dan Lazada, D-Link Official Store. Kalau nak tahu lebih lanjut, saya ada video penuh. Link dekat atas ni. Subscribe untuk lebih review gadget bajet.